Nah, seterusnya, apakah beza antara tahu Tuhan, kenal Tuhan dan faham Tuhan? Nah, sebagaimana dalam kuliah yang lalu, tahu ini kita namakan ilmu yakin. Kenal ni kita namakan ainul yakin, faham ni kita namakan haqqul yakin. Jadi antara tahu, kenal dan faham ni duduk atas sekali. Saya bagi contoh sambal tumis hari tu. Satu orang daripada Amerika, kita bagi tahu dekat dia, di Malaysia ada sambal tumis petai. Dia tak pernah tengok, tak pernah rasa. Jadi ilmu dia setakat ilmu yakin. Dia tahu sambal tumis petai berdasarkan cerita orang. Rasa tak pernah, tengok tak pernah. Kemudian kita bagi dia tengok sendiri sambal tumis petai. Bila dia dah tengok warna merah, ada udang, ada petai, ilmu dia sudah sampai ke peringkat ainul yakin. Dia sudah kenal sambal tumis petai. Tapi rasa belum lagi. Bila kita bagi dia rasa, dia pun dapat rasa pedas dia secara mana, lemak dia secara mana, masin dia, manis dia semua. Masa tu barulah dia sampai kepada peringkat faham, iaitu haqqul yakin. Bila sampai peringkat haqqul yakin ni, orang tak boleh tipu dah. Kalau tutup mata pun kita suruh dia rasa, ni sambal tumis petai ke bukan? Dia boleh beritahu, bukan ke, ya ke? Dan akhir sekali, kita melihat cara-cara para ulama untuk tahu Tuhan, untuk kenal Tuhan dan untuk faham Tuhan. Ulama-ulama fiqh biasanya dia nak kenal Tuhan ni, mereka akan mengkaji dalil-dalil, iaitu ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis. Dia kaji ayat Quran, kaji hadis, dia dapat kenal Tuhan. Bagi ahli ilmu kalam, ahli ilmu kalam tauhid. Ilmu kalam ni ada dua jenis. Yang pertama ilmu kalam tauhid, yang satu lagi ilmu kalam falsafah. Yang salah tu ilmu kalam falsafah. Bagi ahli ilmu kalam pula, ulama-ulama kalam, cara dia mengenal Tuhan ialah dengan cara berfikir, menggunakan akal. Dia fikir, dia kaji, dia guna akal, dia tengok alam semesta ni, dia kaji binatang-binatang semua, dia tahu. Tuhan ni memang ada. Tuhan begini keadaan dia. Yang ketiga, bagi ulama-ulama tasawuf, mereka mengenal Tuhan dengan cara merasa sendiri. Dia ada amalan-amalan dia boleh merasa sendiri, dia boleh melalui sendiri, dia boleh mengalami sendiri. Melalui jalan tasawuf ni, lama-lama dia dapat kenal Tuhan. Jadi cara mana kita nak pakai? Kita pakai tiga-tiga lah. Tiga-tiga pun betul. Kita tak boleh kata mana satu salah. Ayat Quran pun kita nak pakai, akal fikiran pun kita nak pakai, dan kalau kita mampu cara-cara ahli tasawuf pun kita nak guna juga. Tiga-tiga ni kita pakai. Dan akhirnya, apakah bahaya tak kenal Tuhan? Saya bagi contoh orang asli. Dua orang asli nak pergi berburu dekat satu lembah. Di lembah tu ada Tuhan dia. Satu orang asli dia tak tahu sifat-sifat Tuhan dia, iaitu pokok merbau. Bila sampai ke lembah tu dia boleh sembah tak Tuhan dia? Tak boleh sembah. Sebab sifat-sifat Tuhan dia tak tahu. Inilah lemah orang tidak belajar sifat 20 tadi. Satu lagi orang asli, bila dia sampai ke lembah tu, dia boleh sembah tak pokok merbau tadi sebagai Tuhan dia? Boleh sembah. Sebab apa? Dia belajar sifat. Tok Batin dia bagi tahu dah. Pokok merbau ada 10 batang. Yang paling tua sekali itu Tuhan kita. Satu sifat. Kemudian pokok merbau ni pula ada warna merah-merah sikit kat batang dia. Dah 2 sifat. Kemudian dia pula duduk paling dekat dengan tepi sungai. 3 sifat. Bila dia belajar banyak sifat, dia boleh tentukan yang mana satu Tuhan dia, yang mana bukan. Begitulah juga kita. Jika kita tidak belajar sifat-sifat Tuhan, maka kita menyembah Tuhan dalam keadaan sekadar tahu saja. Siapa Tuhan kamu? Allah lah. Macam mana Tuhan ni tak tahu lah. Yang kita takut tersalah semua. Begitulah tuan-tuan, imbas kembali pelajaran dalam kuliah yang lalu. Jadi kali ini kita nak sambung lah. Pertamanya kita melihat sejarah ringkas ilmu sifat 20. Pada zaman Nabi Muhammad, pada zaman sahabat, ilmu sifat 20 ni belum ada lagi. Dia dah ada tapi belum disusun. Bila sampai pada zaman Imam Abu Hasan Asy'ari, zaman itu baru dia susun. Barulah dinamakan ilmu sifat 20. Begitulah juga dengan ilmu mustalah hadis. Ilmu nak kaji hadis ni. Zaman Nabi Muhammad tak ada lagi. Zaman sahabat pun tak berapa masyhur lagi. Bila sampai zaman kemudian tu barulah mereka menyusun ilmu mustalah hadis. Begitulah juga baris-baris dalam Al-Quran. Zaman Nabi Muhammad, zaman sahabat, Al-Quran dia tak ada baris.
Dia cuma huruf saja, titik pun tak ada. Bila sampai zaman-zaman kemudian, barulah mereka meletakkan titik, meletakkan baris, meletakkan sabdu semua. Jadi pada zaman Nabi Muhammad ada tak baris-baris ni? Sebenarnya ada. Tapi dia tak bubuh di situ, belum disusun. Jadi ilmu-ilmu ni dia disusun selepas zaman Nabi Muhammad. Pada zaman Nabi Muhammad dia tak disusun sebagai satu ilmu yang lengkap lagi, sebagai satu ilmu yang tersusun. Begitulah juga dengan ilmu sifat 20. Setengah orang kata belajar ilmu sifat 20 ni bid'ah dalalah. Sebab Nabi Muhammad tidak mengajar. Sebenarnya bukan macam tu. Zaman Nabi Muhammad pun dah ada tapi belum disusun. Jadi pengasas kepada ilmu sifat 20 ini ialah Imam Abu Hasan Asy'ari dan satu lagi orang Imam Abu Mansur Maturidi. Ini dua orang imam. Sesiapa yang mengikut aliran Imam Abu Hasan Asy'ari ni disebut sebagai ahli sunnah wal jamaah. Disebut sebagai ahli sunnah wal jamaah. Kalau zaman dulu ni, bila dikata siapa dia ahli sunnah wal jamaah, siapa yang ikut aliran Abu Hasan Asy'ari. Kita lah ni. Siapa dia aliran Abu Hasan Asy'ari, ahli sunnah wal jamaah. Akhir-akhir ini disebut sebagai Asy'ariyah. Jadi kita yang mengikut aliran Abu Hasan Asy'ari ini Asy'ariyah lah. Ahli sunnah wal jamaah pun dia, Asy'ariyah pun dia. Jadi sifat-sifat Tuhan ni ada banyak. Setengah orang kata kalau kita belajar sifat 13 ataupun sifat 20, kita sudah menghadkan sifat-sifat Allah. Apakah kita menghadkan sifat Allah kepada 20 atau 13 saja? Tak. Kita sebenarnya tidak menghadkan sifat Allah. Cuma kita belajar yang asas. Macamlah kita belajar memandu kereta. Bila kita belajar memandu kereta, dia ajak kita jalan raya satu pelajaran, nak parking satu pelajaran, naik bukit satu pelajaran. Yang tu je. Apakah ini bermakna bila kita dah dapat lesen kita boleh belajar di tempat kawasan tu saja, boleh memandu di kawasan tu saja? Macam mana nak lalu kawasan berpasir? Macam mana nak lalu lebuh raya bertingkat? Jadi pelajaran yang 3 tu, di lebuh raya, di bukit, nak parking ni asas. Siapa boleh buat 3 yang asas ni, maksudnya yang lain-lain pun insya-Allah dia boleh buat. Sama lah juga macam sifat 20 ni. Sifat Allah ni banyak. Tapi kalau dia boleh habis 20 ataupun 13 sifat ni, maka mainlah sifat macam mana pun dia boleh faham dah. Sama lah juga kalau belajar silat. Tok Guru bagi 7 biji buah, dia pecah siap-siap satu tu 7 biji. Maksudnya 49 biji buah silat. Yang 49 ni boleh pecah lagi tu. Tiap-tiap satu tu pecah 7 ranting lagi. Tapi Tok Guru tak ajar lah. Dia ajar 7 buah yang atas, kemudian 7 buah pecahan. 49 buah semua. Kan? Apakah ini bermakna dalam silat tu mesti 49 tu saja? Tak. Bila anak murid ni dah boleh mahir 49 buah ni tadi, maksud dia mainlah buah macam mana pun dia dah boleh dah.